Jadi Abang Man, apa nasihat Abang Man untuk anak muda yang nak berubah tapi diorang jatuh balik kat dosa yang sama? Masya Allah. Sebenarnya jatuh bangun ni semua lumrah, fitrah. Bila seorang tu dah buat berusaha nak dekat pada Allah, ini ujian yang akan dilalui. Sebab Nabi dah beritahu dah, orang yang mula dekati aku, orang yang mula menyayangi aku, mencintai aku, ujian ni akan dia tempuh macam air turun daripada bukit, satu persatu, untuk naik apa? Untuk naikkan darjat dia di sisi Allah Ta'ala. Nabi adalah orang yang paling bertakwa di antara kita, tapi dialah yang paling teruk diuji. Jadi adik-adik yang di luar sana yang down, sepatutnya apa kita buat? Setiap kali ujian datang, kita kena buat 3 perkara. Apa yang Nabi buat? Apa dia? Pertama, bila satu ujian turun, Nabi fikir ini semua datang daripada Allah. Yang kedua, Nabi buat apa? Nabi ucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali ujian datang. Yang ketiga, Nabi solat 2 rakaat. Setiap kali ujian datang, sebenarnya Allah dah naikkan darjat kita. Sebab di dekat sana dia, orang yang paling ramai masuk syurga adalah orang yang paling banyak ditimpa ujian dekat dunia. Dan dia tempuh ujian tu dengan taat. Bagi adik-adik yang ada terasa nak berubah, datang. Sebab antara nak berubah pada Allah ni, kita tak boleh nak tangguh. Sebab apa? Sebab kematian tak boleh tangguh. Kita tak tahu bila kita mati. Kalau kita tak tahu kematian bila, tapi kenapa kita nak tangguh? Kalau Allah ambil kita sekejap lagi, kita tak tahu pun. Tapi ambil keputusan. Sebab dia,